4 rakaat dahulu daripada asar, dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Maka sekalian rawatib yang tiada zaidah, yang tiada muakkadah itu terkemudian fadilahnya daripada tarawih. Dan rawatib 2 rakaat tawaf dan ihram seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mukri di dalam matan Irsyad, persalahan bagi yang diiktimadkan oleh Syekh Zayadi. Katanya sekalian rawatib atas itulah, yakni sama ada ia muakkad atau ia tak muakkad, itu terafdal daripada tarawih. Ya. Kepegah lom nyo penjelasan kepada kedai sunat rawatib yang muakkadah, yang boleh disebut ikut 2 rakaat lehu, 2 rakaat segalam lehu ana lehu ya segalam lehu ana yan rawatib muakkadah, karena jenana muakkadah na yang ghairu muakkadah yan muakkad pada 2 rakaat ikut ya, kalau disebut ikut kan yang ghairu muakkad pada yang berat 12. Ya, berarti yang ghairu muakkad nyo hampir-hampir yang bersamaan dalam martabat. Ya, yang teh 12. Ya, kena pegang. 12 rakaatnya segala meluhu menyo yang muakkadah lehu yang ni. Ya. Lihnya atau Jumaat, ya Jumaat kita ada dulu sembahyang dalam Jumaat, yang sembahyang dia 2 rakaat kata sunat Jumaat itu, ya sunat dalam Jumaat, nyo sunatnya, ya kemudian daripadanya dan 2 rakaat kemudian daripadanya untuk sembahyang zuhur sama dengan yang pegah di sembahyang zuhurnya 2 rakaat rawatib, yang pegah di sembahyang zuhur 2 rakaat yang buat rakaat jadi 2 rakaat yang dan ghairu muakkadah yang muakkad 2 rakaat 4 kan, dan 4 rakaat dahulu daripada asar yang naik ikut muakkad 2 rakaat kan, maka dia 2 rakaat ya tambah 2 tu ya, dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib yang namanya muakkad dia maghrib 2 rakaat, dan 2 rakaat dahulu daripada isya yang namanya isya ya. Maka sekalian rawatib yang tiada muakkadah itu terkemudian fadilahnya ya, nepegah oleh buku barang kitabnya rawatib yang ghairu muakkadah nyo guna rawatib tiada yang lebih nyo fadilah diikut lebih rayu daripada sembahyang tarawih daripada haji. Agaknya pegang yang agaknya sembahyang tarawih dengan sembahyang rawatib ghairu muakkad nyo lebih rayu fadilah sembahyang tarawih dan 2 rakaat daripada tawaf lebih rayu dalam 2 rakaat daripada tawaf dan ihram, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mukri di dalam matan Irsyad. Ya, berarti yang dipegahnya riwayat daripada Ibnu Mukri. Ibnu Mukri dipegah dalam Irsyad ya, tarawih menyata banding dengan rawatib ghairu muakkad dan 2 rakaat tawaf dan 2 rakaat dan sembahyang sunat ihram nyo lebih raya fadilah sembahyang tarawih menyebab pendapat Ibnu Mukri. Bersalahan yang bagi yang diiktimadkan oleh Syekh Zayadi dalam pegangan Syekh Zayadi kepegah legatnya sekalian rawatib atas itulah rawatibnya rawatib tiada ataupun yang rawatib muakkadah
Nyan taban itulah juga. Ada utangnya. Ada namanya rawatib, buhnya muakadah ataupun ghairu muakadah. Nyan ijih lebih raya pangkat daripada sembahyang tarawih. Ya, ganyan pula. Buhna nyan muakadah, bukan muakadah. Dia itu terafdal daripada tarawih. Mati katnya berpegang menai ke mana? Pakar raya di karena ni pendamping sembahyang wajib yang kerja kebahagiaan raya. Awak lain yang duduk terus. Panglima dia. Awak lain kan duduk ya. Ada kena wahaya yudha ya. Nyan ban pahami lagi dah. Ya dah. Tanya oleh sembahyang Isya, segala sembahyang tarawih, lebih ke ilai sembahyang sunat, ba'diyah Isya. Ada nyai dah. Dia lagi berkata dalam aku sunat dia kan. Ini tidak hanya sembahyang Isya, hanya sembahyang tarawih. Sudah sembahyang sunat lagi kan? Itu tak betul. Soal ulai itu betul. Ada dia sudah pada tutup dan dapat yang kuat lagi boleh. Sebab tanda-tanda gadah Islam maksudnya ya termasuk berbuat sesuatu tiada ilmu ada yang karena buat binatang Islam tentu tidak aslinya. Yang kedua, ilmu yang kuat. Yang kuat, tegedi nama kuat je lah. Kena kelap, nanti kata lekat. Kata kuat lagi kau. Nyan binatang Islam. Wateka binatang Islam pakai dengan tulis dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Islam kami nak. Mungkin mati dalam Islam. Pakar. Tak buat hanai lima. Lenyan. Hana hanai lima. Hana tempu buat. Lenyan hanai lima. Hana tempu buat. Hana temdanya. Hana temuruna yang buat. Dikedina untuk buat. Ulah. Yakin dengan selamat iman. Yakin dengan mati lah dalam ilmu beo yakin. Yang murah kabeh lebih. Pada 2 malam. Nak kata sunnah. Yang binatang dalam tu. Buat amal. Bak masakan nyonyo, akhirnya mu. Siribe tu mati dalam tentera hidro untuk yang lama. Siribe yang mati dalam tentera hidro yang lama. Nyonyo contoh kita dia. Baca dalam kitab. Memang kita Thailand tapi tetap lagu itu. Buat tukara binatang dalam. Yang thon buku sesuatu hanai limai. Yang kedua hanai limai hana buku. Yang ketiga hanai limai hana temdanya bakau wujud. Yang keempat kedina buku jelah. Ulau. Kandung mulai yang ini. Katok jadan. Yang berdaya juga lama-lama tanya saya. Nanti ada mati itu. Mengkaya dengan ayat Quran ini. Yang bayar pakai di mana? Nama aku tak pernah. Gede-gede kalau kubur tu, jangan terbaca. Sebab nak buat taubat dalam Quran kan. Lagi buka dalam Quran kalau nak buka surat Ar-Rijal, bukan surat An-Nisa yang lain. Kudu kuraya awak ini awak kan. Kau firman dalam Quran bukan lain hal boleh. Pura getat berurut. Karena anak kau tegah di anak kau, maka karena anak kau kejaga betul. Ya. Menjaga boh tanya dalam Quran surat Al-Rijal tunggu. Ditanya raja, tanya anak kau anak kau sudah belum buat. Mau mereka juga ada kabur hanya manusia. Bukan pernah berteliti dalam ni. Bukan, namun.
Bukan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, sunat sembahyang 2 rakaat tatkala keluar daripada Tempatnya karena pergi-pergian atau tiada dan sunat mengerjakan dia di dalam rumah dan dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Dan demikian lagi sunat sembahyang 2 rakaat tatkala datang daripada pergi-pergian dan sunat mengerjakan dia di dalam masjid sebelum masuk kepada tempatnya. Dan demikian lagi sunat sembahyang 2 rakaat kemudian daripada bang, dan 2 rakaat kemudian daripada naik matahari segala dan 2 rakaat bagi wali mempulai. bagi mempelai laki-laki dan perempuan tatkala akan berhimpun keduanya. Demikian lagi sunat sembahyang 2 rakaat tatkala keluar daripada tempatnya. Yang sunat sembahyang maknanya watai dan pergi daripada tempat, daripada rumah, karena pergi-pergian. Ya, tak ya. Ya, mesti tu bukan musafir je, oh dia nak berlangsung dulu. Dia cik, mana kita nak berkata supaya nak selamat dalam perjalanan terkedi tajak mati di barahu tujuan tayak minta makanan yang halal lebih pahala syahid yang jalan sembahyang sunat dan musafir warga Nanti surah tu dia nak bayu dia mesti. sembahyang. Oh, ada kata ada kunjung ada pokok sembahyang sunatnya. Dalam banyak dengan lain. Warga nak kata. Ya. Atau yang tiada artinya anak saja. Sebenarnya ada saja. Sembahyang itu walau ada ini sembahyang ada saja. Cuma nama dia sembahyang mana? Ana sembahyang itu. Dia sembahyang apa nama dia saja. Dia kaya pada PU ada mau dia free. Orang free ini saja. Ada sembahyang. Dan sunat mengerjakan dia di dalam rumah. Panjang kayu dalam rumah tempat. Putra takhir dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Ni orang buat apa dia pada hanya penting. Kan. Ya doa selamat. Doa selamat. Ya Allah, itu beri bayu. Dia yang kadang-kadang kaget dulu orang tanya orang Miri. Dulu orang Miri je nak krip dah. Segala bijak dulu baik SMS ni kan. Dulu Miri ada segala bijak dia mampu baik SMS ni kan. Nyai ibadat dia banyak. Baik SMS dengan krip ni ke ingatnya pakai pada ke dia banyak ibadat dia pat lagi lipat ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim berupa. Anak ayat apa dia juga mesti dulu. Dia kau kadang-kadang sejak dan begini supaya aku tahu. Ini anak kau ni. Tapi kalau tu bayang tu rod saja. Dia orang pray lah. Dalam tu bayang tu kau anak puja ini. Kau tu bayang tu tu bayang tanya tu bayang kau. Yang perintah dalam agama tak minta begini tu bayang tu bodoh tu. Baik kau. Baik dalam buku dalam ribang. Ribang saja.
Ada mufhum dihibang tajak, ku tanya hendak payah terbayang. Ini mufhum. Oh dia kerja gambar. Kamu nak? Ini dia minta rezeki kalau terbayang kau. Kerana kaya terbayang kau kan. Mana ni? Yang kau dia pre-pre dah dengan ibang. Idenya pun kan hendak kena aturannya. Mu mana ada tahun ngajak ikut. Kenapa? Idenya pun jangan nampak. Pipi dah mana ide tengah ikut kan apa mandi. Idenya ada ikut Allahu Akbar. Relax kalau belakang sampai kalau. Macam sama upat tak mana tu. Aduh lezat dengar lagu ke berkhabar dengan imam. Aku dengarnya berangkat dia ibadah. Yang menang berdawai. Ayu tanya guru. Tak pernah. Tunggu untuk pelikin, kita pelikin bak buku hendak buku. Idonya kalau buku pelikinnya. Aku lah bak buku mai kamu kan diterkah ajak je. Tugas pelikin kira je kamu. Soal hendak tujuh belakang lagi. Idonya tanya kau dulu adan. Kau nurung kutimang adan, kau nurung jaga wate, mustahil lam umuknya katanya tidak terseliki nurung betul. Nyam hati-hati. Oh, tengah sibuk dengan betul dalam dia. Kata lam mati. Ya Allah, lung tengah kubur kubulnya insya-Allah lung lumayan lam wate. Supaya apa kau kadang hukum talak kepada kita. Nyau. Dia bodoh dan Allah akbar ibang tanya tagah dia undang kadang. Kenal lagi mata-mata muzi nak tengok mata muzi. Tengok apa ini ni, apa ini ni nah. Kai bang. Kaya dah. Tang-tang harus tanya. Bukan kopi. Dumpu kopi. Lumayan tadi dia buat dia macam kok buat dah. Yang ini hanya baju. Jangan ada okey. Muka. Demikian lagi sunat sembahyang 2 rakaat tatkala datang daripada pergi-pergian. Nyugunan surat sunat bagi katanya sembahyang sunat daripada ahli musafir. Dawa daripada jiu-jiu. Sunat sembahyang 2 rakaat. Pada kubur. Ya, dan sunat mengerjakan niat di dalam masjid sebelum masuk kepada tempatnya. Baik dakwah rumah melaju dan masuk masjid dan semayang. Ya, terpakat pulang masjid dan semayang. Pakah rumah melaju. Artinya katanya kalau selamat Allah tak perlu mah rasa syukur katanya. Alhamdulillah ya Allah selamat katuk dua buat tempat. Nyo lihat pegah pada Allah. Kelata ada pegah mana? Ni dia rayum Tuhan katanya. Artinya ya nak menerima yum kepada Tuhan. Tuhan katanya mana ada kelentau juga. Dengan sejarah pekerjaan nampak ketika selamat terjejak dalam perjalanan katruh tawau 4 tempat yang paling lamanya masjid pakangga masjid al-masjidu baitullah hinan adalah tempat rahmat paling raya dalam dunia pulumah Allah ya Allah alhamdulillah kerana selamat lu katruh lu tempat artinya bentuk syukur tanya sembahyang 2 rakaat. Ya, dan demikian lagi sunat sembahyang 2 rakaat. Kemudian dari pada bang, dia bang. Ya, sunat sembahyang 2 rakaat. Dan 2 rakaat kemudian daripada naik matahari segala. Sembahyang sunat isyraq kemudian. Ya, apa kan? Isyraq. Ya, hotel matahari kali dubit kadar tantut lembing taglang dia ada matau jauh matau itu dia ada lau dia mendau ni dia lau taglang lembing dikret pah matau nya ibu dia ada mata lembing ibunya segala ya nyawatnya juga sunat sembahyang 2 rakaat dan 2 rakaat bagi mempelai laki-laki dan perempuan tak kala akan berhimpun keduanya. Dia lucu baru dengan lampu. Kata ada blok lemu. Ibadah sembahyang dalam 2 rakaat. Pakar sembahyang 2 rakaat. Pegang Allah kan alhamdulillah ya Allah. Patri Allah. Malah ngok lagi.
Lebih ya Allah, buat lu, mudah rezeki kamu, merupakan anak yang kau ya Allah. Ya, dijaga keturunan kamu daripada fitnah jin, fitnah iblis. Ya, melindung kamu ya Allah. Wujud kurung yang takwa. Doa lu sama yang tunat doa lu. Ya, mai tanya pun menuju ke kerupak lupu itu bayang dan nujuinan. Pegah dan ni agak saya betul. Kamu agak saya ada kamu. Ya, udah hai sunat, udah kat yang kalau tak berhimpun dengan rumah itu. Ya, tanya kau lagi hana turan. Ya pegah dan ni dia kedah dan itu pandai mah. Salah ada orang tak pandai. Itu bit pada dah pabrik kamu urut cara detail pabrik ini topi kan ya kan berah segala berah kau detail kalau berah pabrik berah itu bit berah oh jampu tanya pabrik apa bere kon salah Tuhan pabrik produksi Jepang betul itu buat pabriknya tanya buat detail pabrik salah bukan salah pengeluaran cara detail sehingga ada duit dalam nyempu ada berapa yang tempau lepas dia itu nam nyempu nam pada diri lebih dalam mana bikin murah rawat kau ada berapa salah kau bat rawat pun kan ada punya kata detail jalan dah kita cara punya diramu ada pada daerah detail betul nahi penyaku di daerah daerah hiramu yang nanti sebenarnya Muhammad kampen ku malembak tunan leu ke bende ne yang usaha dengan cara itu insyaallah akan nabi dalam bahkan nabi tamat hadis nabi man talaba syai'an jiddan wajada kau yang yakin lagi lu betul cita-cita itu mah macam dalam keadaan betul oh mentai kana nah juga benar tak? Mana kata hana? Dia tahu tak aku hana. Penting katanya hana sejak lah untuk biar kan? Tanggung jawabnya. Hana payah umur mana? Dia kata hana bila itu kan? Hana payah umur. Ubur retiko yang pertama. Kamu yo tidak retiko dia fikir inang lah. Kena punya lam kamu dua leh. Lam na yang go kadang hana go betul purmo. Dia waduh Tuhan ni anglah ni. Mairon anak bila Allah adalah kar bagi. Ini fikir rawat kan. Sebab ada tamat ayat ku amfusakum. Jaga dirimu. Wa ahliku nara. Kamu sambung ayat hana. Ku amfusakum nara. Kamu hana sambung ayat. Ku amfusakum wa ahliku nara. Jadi ku hana wa ahliku. Anak ni ya. Fikir mandro sangar baru. Kamu ngajar ni punya enak tak? Agak wajib punya juga baru kaya. Kamu kasihan pada yang punya kedua. Itu pada yang rukun Islam kamu kasihan pada untuk puji lah. Ya lah. Guru kasihan kan lah rukun Islam. Mucam apa macam ada semayang kuata. Manyo wajib lupa wadah. Punya ke jurung terima yang punya ke. Jurung terima. Nyo ada kata kan dia damai Islam rukun Islam anda cerah dah. Semayang hana kata. Wabok kan. Mana nak madu apa? Jadi nombor. Jika lemah tu kan. Oh berat lemah tu. Kita juga tin elhe le kakak. Dia ni tahu mah. Urung kaya kada pun tu. Kaya pun kali mau. Kakak. Kita tahu. Kakak kahi tu. Nyo tak tahu buat ni. Ikulah nyo kat tu. Kak begitu. Kenapa yang bukan bentuk agama itu kuat di mana? Kekuatan. Menyuruh kaya berarti dia telah kuat. Kuat beragama. Nyatanya agama. Muncak orang lima jada. Hana terbayar. Kuat tak? Menau. Menau tak berti kau dengan nak. Lah nak kau.
Ya, menyena terbayang kah ikut macam dak tamat halu. Ya. Oh, nak punya kulit kau lah. Oh, nak jak wajib kau lah. Ya. Ni 4 dah waktu nama tu. Subhanallah.